Malam tadi, Donald Trump menyampaikan ucapan waktu perdana pertamanya, dan mungkin satu-satunya, mengenai Perang Iran. Saya akan menggambarkannya sebagai agak biasa. Tetapi ia menyembunyikan bagaimana Perang Iran telah mencipta situasi yang sangat pelik bagi lanskap politik domestik Amerika Syarikat secara keseluruhan. Jadi rancangan saya untuk hari ini adalah untuk membincangkan apa yang cuba dilakukan oleh Trump dengan ucapan itu. Kemudian kita akan menyentuh beberapa topik penting yang sering berulang dari sejarah saluran ini dengan cara yang cuba membentangkan naratif yang koheren untuk situasi politik keseluruhan yang sedang kita hadapi. Saya akan mulakan dengan membincangkan jurang antara liputan ketenteraan dan liputan politik mengenai peperangan dan bagaimana ia semakin mengaburkan apa yang sepatutnya difikirkan oleh kita yang cenderung berfikir dari sudut keselamatan negara. Kemudian, kita akan meneliti kesan politik terhadap perebutan jawatan Presiden tahun 2028 dan bagaimana sesuatu yang menarik sedang berlaku melibatkan J.D. Vance. Akhir sekali, saya akan memberikan kemaskini mengenai situasi NATO dan bagaimana Trump yang tidak berkata apa-apa tentang pakatan itu dalam ucapannya sebenarnya banyak memberi petunjuk. Baiklah, pertama sekali, ringkas-ringkas ucapan itu. Ucapan Trump bermula dengan pujian kepada kru di sebalik pelancaran Artemis II yang tidak lama lagi akan membawa manusia paling jauh dari bumi yang pernah dicapai. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, seronok juga dapat meluangkan masa sejam semalam menonton sesuatu yang menghiburkan. Sudah agak lama. Apapun sebelum ucapan itu, kebanyakan spekulasi mengatakan bahawa Trump akan mengemukakan rancangan yang jelas tentang bagaimana untuk menamatkan Perang Iran. Mungkin dengan beberapa ancaman jelas kepada NATO, sebagai kemuncak beberapa hari kebelakangan ini yang menyaksikan hubungan transatlantik tegang. Sebenarnya, dia hampir tidak menyentuh kedua-dua topik itu. Jelas sekali, kita akan simpan bahagian NATO untuk kemudian. Mengenai pengakhiran perang, saya tidak pasti maklumat berguna apa yang orang jangkakan akan diperoleh daripadanya. Ia memerlukan dua pihak untuk menari tangguh. Dan Trump tidak boleh menentukan syarat penyelesaian, apatah lagi tahu bila penyelesaian akan dicapai, tanpa pihak satu lagi yang sedia bekerjasama. Sebaliknya, ucapan itu lebih tertumpu kepada Trump yang mengemukakan hujah untuk perang secara umum. Jika mengetepikan dakwaan yang biasa dilebih-lebihkan, seperti dalam mana-mana ucapan sebegini, sebahagian besar ucapan itu sebenarnya adalah hujah yang bersifat memujuk. Ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap Amerika Syarikat dan sekutunya, apa yang perlu dilakukan untuk mengurangkan ancaman itu dan bagaimana kos yang perlu dibayar oleh Amerika Syarikat untuk melaksanakan tugas tersebut adalah berbaloi dengan potensi manfaat yang bakal diperoleh. Ia mungkin masih kekurangan senarai matlamat Amerika Syarikat yang jelas dalam bentuk poin, tetapi ia sedang menuju ke arah itu. Memang, ini adalah jenis ucapan yang biasanya dibuat oleh presiden-presiden terdahulu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum bermulanya perang. Sama seperti apa yang dilakukan oleh George W. Bush menjelang Perang Iraq. Ini adalah jenis ucapan yang sepatutnya diberikan oleh Trump semasa ucapan State of the Union yang paling panjang dalam sejarah, yang disampaikan hanya 4 hari sebelum bom mula jatuh ke atas Iran. Sebaliknya, beliau menghabiskan lebih banyak masa bercakap tentang hoki lelaki Amerika Syarikat. Sebenarnya, Trump sedang cuba mengejar semula setelah melakukan kesilapan politik pada bulan Januari dan Februari yang menyebabkan Perang Iran menjadi permulaan perang yang paling tidak popular dalam sejarah tinjauan pendapat Amerika Syarikat. Kini, dalam dunia kita yang berpecah belah secara politik, adalah diragui bahawa kempen memujuk akan dapat mengubah fikiran penyokong teras Demokrat. Tetapi masih terdapat kumpulan besar pengundi bebas di Amerika Syarikat dan kebanyakan mereka berpihak kepada Demokrat berkenaan perang tersebut. Namun, dari segi mengubah pendapat sekarang, saya rasa peluang itu sudah terlepas di sini. Demokrat dan pengundi bebas tidak akan dapat diyakinkan dengan naratif menyeluruh yang cuba membenarkan perang pada ketika ini. Saya juga meragui bahawa ramai Demokrat tidak akan mengubah pendirian mereka tidak kira bagaimana perang itu berakhir, walaupun rejim Iran tumbang dan kerajaan yang lebih mesra barat mengambil alih. Adalah sesuatu yang ketara apabila lanskap media sosial sering menganggap kenyataan daripada kerajaan Iran sebagai kebenaran mutlak. Walaupun setiap pemimpin sepanjang zaman sepatutnya tertakluk kepada amaran kita tentang perbezaan antara kata-kata dan tindakan. Mungkin hasil perang yang positif akan mengubah sedikit pendirian dalam kalangan pengundi bebas. Tetapi walaupun begitu, saya tidak menjangkakan kesan yang besar. Ketiadaan naratif yang jelas ketika memasuki peperangan telah menyebabkan kesan berantai terhadap liputan media mengenai pertempuran itu,
yang seterusnya telah menjejaskan perjalanan perang. Saya pernah sebut sebelum ini. Perkara utama yang difikirkan oleh pengundi Amerika apabila berkaitan dengan Iran bukanlah situasi ketenteraan dan kesan-kesan berkaitannya, tetapi lebih kepada kesan ekonomi, iaitu perubahan harga petrol dan kejatuhan pasaran saham. Ini telah mewujudkan satu situasi yang menarik di mana Pentagon dan Jabatan Negara menyesuaikan strategi mereka mengikut reaksi pasaran dan kurang memberi respons kepada situasi ketenteraan berbanding peperangan yang lebih konvensional. Akibat paling jelas daripada dasar ini ialah pelbagai pengecualian yang telah diberikan oleh Amerika Syarikat terhadap minyak yang sepatutnya disekat, termasuk minyak Iran sendiri. Teori dalam pentadbiran ialah anda tidak boleh meneruskan peperangan jika harga petrol kekal tinggi. Jadi, pada dasarnya tidak mengapa untuk mengambil tindakan yang akhirnya menyebabkan lebih banyak wang diberikan kepada Iran. Semua wang tunai itu tidak banyak bermakna dalam jangka masa panjang jika kerajaan tumbang. Saya boleh bayangkan dunia di mana itu berkesan. Tetapi, ia juga bermakna pentadbiran Trump sedang mengubah kedudukan yang sudah pun memberi banyak kelebihan strategik menjadi kedudukan dengan kelebihan strategik yang lebih besar lagi. Jika perang itu berjalan dengan buruk, maka akibat-akibat susulan daripada semua dasar ekonomi yang pelik itu akan menjadi lebih besar. Media pula telah memberi tumpuan kepada berita-berita tersebut. Apa yang rakyat Amerika biasa tidak benar-benar faham adalah akibat ketenteraan daripada perang itu. Dan dengan sangat sedikit kematian, adalah mudah untuk akibat-akibat itu kekal tersembunyi. Ya, anda akan mendapat sedikit gambaran tentang bagaimana perang itu memberi kesan kepada Rusia dalam jangka masa pendek dan China dalam jangka masa panjang. Jadi, pengundi biasa anda bukannya tidak tahu. Tetapi kekurangan saluran media utama yang memberi tumpuan kepada aspek ketenteraan menyebabkan masalah. Walaupun untuk orang seperti kami yang lebih mengambil berat tentang gambaran geopolitik yang lebih besar. Anda tidak perlukan saya untuk memberitahu bahawa setiap senjata yang digunakan terhadap Iran adalah senjata yang tidak lagi boleh digunakan untuk mencegah China daripada bertindak pada masa hadapan. Tetapi anda dan saya kedua-duanya perlu mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang berapa banyak senjata yang telah digunakan untuk mengetahui sejauh mana masalah ini dan menimbang risiko terhadap kemungkinan manfaat yang mungkin terhasil daripada tindakan terhadap Iran. Sebagai contoh, mari kita lihat pada Tomahawk, memandangkan terdapat rakaman tanpa henti peluru berpandu itu dilancarkan semasa perang. Saya boleh memberikan anggaran kasar tentang apa yang sedang berlaku dengan mereka. Amerika Syarikat telah menggunakan kira-kira 900 Tomahawk dalam tempoh sebulan. Itu mungkin 20% atau lebih daripada simpanan Amerika Syarikat. Berita baik untuk Rumah Putih ialah Amerika Syarikat tidak mungkin perlu menggunakan banyak lagi kerana anda tidak perlu bergantung kepada mereka apabila anda mempunyai keunggulan udara. Anda boleh beralih kepada JDAM yang lebih murah. Ditambah pula Pentagon pada asasnya mempunyai bekalan yang tidak berkesudahan. Namun, Amerika Syarikat hanya memperoleh 90 Tomahawk baharu setiap tahun, walaupun Pentagon percaya bahawa barisan pengeluaran boleh meningkatkan pengeluaran kepada lebih 2,000 setahun tanpa terlalu banyak tekanan. Dan itu pada dasarnya, apa yang boleh saya beritahu anda tentang perkara itu, dengan satu peringatan besar bahawa saya tidak akan mempercayai mana-mana angka tersebut. Banyak daripada itu adalah spekulasi yang datang daripada orang seperti saya yang mengetahui tentang situasi umum tetapi tidak mempunyai akses kepada maklumat sulit. Jika kita benar-benar mahukan maklumat yang boleh dipercayai di sini, kita memerlukan saluran media yang lebih besar untuk menumpukan usaha kewartawanan penyiasatan mereka ke arah itu. Dan mereka memang melakukannya. Pada tahap tertentu, itulah antara sebab saya boleh memberikan anda angka-angka itu. Tetapi mereka tidak memberi tumpuan besar kepada sudut cerita itu kerana ia bukan bahagian yang rakyat Amerika ambil peduli. Dan memang wajar, kemampuan untuk membayar adalah isu utama dan ia memberi kesan yang jelas kepada kehidupan harian rakyat Amerika pada masa ini. Ia agak membimbangkan bahawa isu keselamatan negara yang kritikal masih kurang dilaporkan. Sebahagian besarnya disebabkan oleh cara pentadbiran Trump menjalankan perang ini dan apa yang sepatutnya diperbetulkan oleh ucapan yang disiarkan pada waktu perdana semalam. Sementara itu, kesan politik perang ini dalam kalangan elit politik Washington sangat mengejutkan. Sejak permulaan penggal kedua, Trump, J.D. Vance telah menjadi pilihan utama pasaran ramalan untuk memenangi pilihan raya Presiden 2028. Ini bukanlah mencerminkan kepercayaan pasaran bahawa Republikan berada dalam keadaan baik untuk 2028, tetapi lebih kepada hakikat
bahawa beliau telah berjaya menyingkirkan calon-calon Republikan lain yang berpotensi. Walaupun parti anda kurang daripada 50%, kemungkinan untuk memenangi pilihan raya, peluang peribadi anda mungkin tetap baik jika hampir pasti anda akan memenangi pencalonan parti anda. Akibatnya, peluang JD Vance untuk menjadi presiden memuncak pada 30.5% pada 30 September 2025. Namun, permulaan tahun 2026 adalah sukar bagi Vance. Sekali lagi, ini kurang mencerminkan dirinya dan lebih kepada Parti Republikan secara umum. Rupanya, ais di jalanan boleh menyebabkan angka sokongan anda merosot. Tetapi permulaan perang Iranlah yang menyebabkan angka sokongannya jatuh merudum. Pada 27 Februari, peluangnya ialah 23.1%. Beralih ke hari ini, dan beliau bukan lagi calon paling berkemungkinan menjadi Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya. Sekarang, Gavin Newsom mendahului Vance dengan 19.2% berbanding 19.0%. Ini kini merupakan gabungan dua kesan. Satu daripadanya ialah pasaran secara amnya berpendapat bahawa Republikan menghadapi cabaran sukar pada tahun 2028. Satu lagi ialah jangkaan yang semakin meningkat bahawa Rubio akan mencabar Vance untuk pencalonan Republikan. Rubio bermula pada awal perang pada 9.0% dan telah meningkat kepada 11.5% hari ini, turun daripada kemuncak 16.8% pada 11 Mac. Penurunan dalam 3 minggu terakhir ini kurang berkaitan dengan Rubio dan lebih kepada Parti Republikan. Dan angka-angka Vance juga menunjukkan bahawa pertarungan pemilihan awal yang berjaya menentang Rubio akan meninggalkan kesan politik yang cukup teruk sehingga ia akan menyakitinya dalam pilihan raya umum. Apapun, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, teruskan perhatikan Rubio dalam 7 bulan akan datang. Jika pilihan raya pertengahan Penggal 2026 menjadi gelombang biru, peletakan jawatan Rubio akan memberitahu anda dengan tepat apa rancangan beliau untuk tahun 2028. Dan juga menyebabkan ramai orang Eropah panik kerana mereka lebih suka bekerjasama dengan beliau berbanding dengan pentadbiran Trump yang lain. Bercakap tentang Eropah, mari kita akhiri dengan situasi NATO. Ingat, pada awal minggu ini, Perancis dan Sepanyol telah menutup ruang udara mereka kepada pesawat Amerika Syarikat yang akhirnya menuju ke Teluk. Ini menyebabkan pentadbiran membincangkan bagaimana pendirian seperti itu akan memaksa Amerika Syarikat untuk mempertimbangkan semula peranannya dalam NATO. Perkara itu pula membawa kepada spekulasi bahawa Donald Trump akan mengeluarkan sejenis ultimatum terhadap NATO dalam ucapan khas beliau pada waktu perdana. Sebaliknya, beliau hanya memberi komen ringkas tentang bagaimana sekutu yang bergantung kepada penghantaran minyak dari Teluk sepatutnya bersedia untuk menyumbang kepada keselamatan Teluk. Dan itu sahaja. Tiada perbincangan tentang bagaimana Amerika Syarikat akan meninggalkan Brussels bulan depan, melainkan negara-negara sekutu mengambil tindakan tertentu. Saya rasa ia berbaloi untuk mengkaji semula logik di sebalik hala 7 perkara ini seperti yang dijangkakan oleh setengah orang. Presiden Trump kecewa tentang hak penempatan pangkalan dan ruang udara di Eropah, terutamanya berkaitan dengan Sepanyol dan Perancis. Penyelesaian beliau terhadap masalah ini, menurut spekulasi umum, adalah untuk keluar dari NATO. Baiklah. Jika anda keluar dari NATO, agak-agak apa yang akan berlaku selepas itu? Lebih banyak pangkalan anda di Eropah mula hilang. Bukan semuanya, sudah tentu. Ramai sekutu NATO akan mahu menanjukkan komitmen dua hala untuk memastikan Amerika Syarikat terus terlibat. Tetapi sebahagian daripada pangkalan itu akan hilang. Ancaman untuk keluar dari NATO oleh itu tidak menyelesaikan masalah presiden. Ia hanya memburukkan lagi keadaan. Sekarang, itu bukan bermakna keadaan ini bebas daripada tekanan tambahan. Terdapat banyak lagi langkah yang boleh diambil oleh Trump di sini. Sebagai contoh, beliau boleh mengambil tafsiran liberal terhadap Artikel 5 dan memberikan bantuan simbolik untuk memulihkan keselamatan di kawasan Atlantik Utara, sekiranya sekutu yang sebelum ini tidak bekerjasama diserang. Namun begitu, itu telah menjadi persoalan berterusan berkaitan Sepanyol dan kurangnya komitmen mereka untuk membelanjakan 5% daripada KDNK untuk pertahanan, sesuatu yang telah dipersetujui oleh semua pihak lain. Intinya ialah, politik NATO yang penuh pertikaian masih belum berakhir. Tetapi, idea untuk Amerika Syarikat keluar akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi Rumah Putih. Dan dalam dunia di mana anda boleh membuat banyak ancaman tanpa menanggung kos secara langsung, perkara itu perlu diingat apabila Rumah Putih sekali lagi mengutarakan kemungkinan tersebut. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini?
Ucapan Trump pada waktu perdana semalam adalah ucapan yang sepatutnya beliau sampaikan 2 bulan lalu. Fokus ekonomi dalam peperangan ini sedang memesongkan kedua-dua strategi keseluruhan dan keupayaan kita untuk memahami kos geopolitik sebenar yang terlibat. Saya tidak mahu berada di tempat JD Vance sekarang. Dan walaupun terdapat perpecahan sekarang, meninggalkan NATO hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah untuk Rumah Putih. Baiklah, sudah tiba masanya untuk saya berjalan jauh bersama anjing saya. Boleh saya cadangkan anda lakukan perkara yang sama? Saya ada beberapa video yang lebih panjang di saluran kedua saya yang sesuai untuk didengar semasa anda berjalan. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda lain kali. Jaga diri.